Bintara Nadi Negara. Hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Syaks akhirnya tiba. Menjadi saat yang istimewa untuk menghargai dan mengenang jasa semua guru. Segala kemerahan dan bahagian ini disatukan dalam Majlis Sambutan Hari Guru 2026. Mari sama-sama kita saksikan bingkisan khas yang telah kami sediakan. Sebelum itu, saya Caca Arif Humaira Dan saya Nia Aish. Kami wartawan anda pada hari ini. Dan anda sedang menonton Syaks TV. Wadiman landok sama landok turun ke bantalan di nandung membeli berat kalau hendak sesama hendak wadiman landok gajah berantalan di nandung lagi kan terlepas. Mani pelepah lembu Watimang landok habis dimakanlah adik nandung si gajah gila mulut mani hati pun lembu Watimang landok bagaimanalah adik nandung hati landok gila. Abe jangan caya be abe tolong relax be abe jangan
di Johor beli berangan. Kami ucapkan selamatlah datang. Apa yang kurang dicaci jangan. Kami ucapkan selamatlah datang. Apa yang kurang Seterusnya, kita bersama-sama dengan Puan Hanizan binti Harun Elais Wahab. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, boleh Ustazah ulaskan sedikit tentang tema sambutan Hari Guru kita pada tahun ini? Okey, terima kasih kepada adik wartawan. Okey, tema kita pada kali ini di peringkat sekolah lah, dari segi tema pakaian, tema kita ialah negeri kelahiran. Yang di mana tujuan tema ini diperkenalkan ialah untuk kita memberi pendedahan kepada warga Sharks tentang sejarah, budaya, logat, dan apa-apalah yang menarik di negeri kelahiran masing-masing. Seterusnya, boleh Ustazah kongsikan sedikit persiapan yang Ustazah lakukan untuk majlis kita pada hari ini? Okey, alhamdulillah persiapan walaupun kita mempunyai masa yang agak padat, tetapi dengan kerjasama semua pihak, alhamdulillah persiapan dapat dijalankan dengan lancar dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan majlis pada hari ini dengan jaya. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Ustazah atas pengurusan tadi. Sekarang kita bersama-sama dengan Cikgu Suharti yang merupakan mantan guru kanan sains dan matematik SMK Sultanah Hajar Kasum. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah perasaan Cikgu setelah mendapat anugerah tokoh guru bagi tahun 2026? Okey, terima kasih. Yang pertama sekali Cikgu ingin ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih kepada yang pengetua SMK Sultanah Hajar Kasum, Tuan Haji Junaidi bin Usman, GPK guru kanan, semua guru dan juga kepada seluruh pelajar Syak kerana telah sudi untuk memilih Cikgu sebagai tokoh guru untuk tahun 2026. Perasaan Cikgu sangat terharu di atas pengiktirafan ini. Dan Cikgu sentiasa doakan semoga Syak terus gemilang, cemerlang dan terbilang. Okay, sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Cikgu atas perkongsian Cikgu. Sekarang kita bersama-sama dengan Puan Nurul Azwin iaitu wakil daripada kontingen Sabah. Baiklah Cikgu, bolehkah Cikgu kongsikan sedikit sebanyak tentang busana yang Cikgu kenakan pada hari ini yang nampak macam dari suku kaum dari Sabah? Okey, baik. Okey, jadi saya nak ceritakan hari ini pemilihan pakaian yang Cikgu pilih adalah daripada suku kaum Bajau. Macam yang kita tahu, kan kita pernah belajar, dekat Sabah tu banyak sangat suku kaum. So ini salah satu busana daripada suku kaum Bajau. Nak dikatakan Bajau pun sebenarnya ada terlalu banyak lagi pecahan dia. Sampai yang sekarang ni pun Cikgu pun tak pasti Bajau yang mana satu. Sebab ini adalah merupakan kali pertama sepanjang umur Cikgu mengenakan pakaian busana Bajau. Yang ni biasanya Cikgu cari maklumat pengantin Bajau lah pakai. Okay. Baiklah, seterusnya, apakah perasaan Cikgu menjadi satu-satunya kontingen dari negeri Sabah? Okay, perasaan mula-mula tu bila kita dapat maklum yang kita kena mengikut kita punya IC kan. Jadi salah satu. Saya merupakan satu-satunya tunggal yang lahir di Sabah. Mula-mula tu saya rasa macam
alamak takkan nak sorang-sorang kan. Mulalah macam-macam fikir macam mana tu nak masuk negeri lain sebab saya kalau ikutkan lahir dekat Sabah tapi membesar di Perak, berkampung di Pulau Pinang dan juga ada kampung di Sabah. Of course lah kan sebab mak saya Sabah tapi lama-lama kita fikir buat apa kita nak malu kan. So kita jalan je. Macam itulah. Terima kasih Cikgu atas perkongsian itu tadi. Sama-sama. Sekarang kita berpeluang untuk bersama-sama dengan Ayahanda Pengetua SMK Sultanah Hajar Kasum iaitu Tuan Haji Junaidi bin Osman. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Soalannya, apakah makna sambutan Hari Guru? Pertamanya saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh guru-guru di Malaysia dan khususnya guru-guru di SMK Sultanah Hajar Kasum dengan ucapan terima kasih Cikgu. Dengan temanya Guru Bitara Nadi Negara. Maksud sambutan Hari Guru kepada saya ialah satu hari yang kita memberi penghargaan ataupun menzahirkan rasa penghargaan secara visual dan audio dan visual berkaitan dengan jasa-jasa guru. Bagaimana kita harus menghargai dan mengenal jasa-jasanya. Sama ada guru yang masih bertugas, yang masih berperanan sebagai guru, sama ada mereka itu bekas-bekas guru dan guru-guru yang telah terdahulu daripada itu. Mana kita menghargai segala jasa-jasanya. Kerana sumbangan guru ini amat besar kepada kita semua. Ya, tak kira siapa pun kita, sumbangan yang terbesar ialah daripada kaum guru ini. Kerana dengan gurulah yang dapat mencorakkan sebahagian daripada hidup kita untuk masa akan datang ataupun masa sekarang. Kerana kalau tak ada guru, mungkin kita tidak berada di tempat kita sekarang. Sama ada kita ini profesional, sama ada kita ini seorang korporat, sama ada kita ini seorang politikus, sama ada kita ini seorang orang biasa-biasa dan sebagainya. Semuanya adalah disumbangkan oleh banyak oleh guru. Jadi sambutan Hari Guru ni ya sebagaimana kita untuk menzahirkan rasa terima kasih kita kepada guru-guru ini yang telah mencorakkan hidup kita selama ini. Bukannya sambutan itu hanya kita suka-suka, happy-happy. Ya. Banyak hari dalam negara kita. Ada Hari Ibu, kita menghargai Ibu. Ada Hari Jururawat, kita menghargai Jururawat. Tapi kepada guru, dia ada hari istimewa dia, dinamakan Hari Guru, 16 Mei. Dan kita di pihak sekolah, kita sambut pada hari ini, 19 Mei. Kita nak menghargai, mengenang kembali jasa-jasa guru, dan masa yang sama, kita dapat memberi tekad kita, azam kita untuk kita menjadi insan yang baik, hasil daripada didikan guru-guru. Itu maksud sambutan Hari Guru, iaitu menghargai sumbangan dan jasa-jasa guru. Terima kasih. Baiklah, soalan kedua, apakah pesanan Tuan Pengetua terhadap guru-guru di SHAPS? Pesanan saya terhadap guru-guru di SHAPS supaya teruskanlah peranan ini sebagai seorang pendidik yang hebat, pendidik yang berwibawa, yang mengikuti garis panduan yang betul, yang setia kepada disiplin ilmunya, yang patuh kepada disiplin ilmunya, mendidik apa saja golongan murid kita, tidak kira lah daripada golongan berkategori apa, miskin, kaya, perempuan, lelaki, bandar, luar bandar dan sebagainya, sama ratakan. Anggaplah semua murid-murid kita ini seperti anak-anak kita. Dan nasihat saya kepada guru-guru kita ni, kita bukan sahaja mengajar tetapi mendidik. Ya? Bukan sahaja untuk melahirkan pelajar cemerlang, tapi kita nak melahirkan insan yang sempurna pada masa akan datang. Jadi didiklah dia dengan disiplin ilmu yang sebaik-baiknya lah. Dan jangan jemu, jangan bosan dengan segala cabaran dan dugaan yang mendatang.
Dah, terima kasih Tuan Ketua. Sampailah sudah kita ke penghujung majlis. Terima kasih yang tidak terhingga kepada guru-guru di SYAKS kerana telah menyumbangkan tenaga dan ilmu kepada para pelajar SYAKS sehingga mereka mampu memperoleh kecemerlangan sama ada dalam bidang akademik maupun kurikulum. Oleh itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan insani, mengungguli prestasi. SYAKS TV berinformasi, memacu generasi. SYAKS hebat, SYAKS hebat. Adios.